Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Calon Orang. Pagi ni kami terima panggilan kecemasan Mahas kemalangan jalan raya, tapi kami tak dapat lagi info yang tepat dekat kawasan tu, macam mana keadaan di sana. So sekejap lagi tak apa, kita terus akan ke lokasi kejadian. So hari ni macam biasalah Ijat ada, hari ni ada Abang Hafizul kita, ya, betul okay. Selamat bertemu kembali. Dalam Ijat rasa macam dah lama tak buat video lah. So hari ni kita dapat tengok ada Hafizul, ada Abang Herman kita. Lama kan? Nama pun nak kata lama. Senakkan pun. Zakuan di hujung sana. Tawan Tawan tawan. Ijat kita Cik Syahril di hadapan. Pandu kat depan sana Cik Yuswadi. So tak buang masa, jom lah kita ke lokasi kejadian. Doakan semoga kita punya operasi kali ni berjaya, okey? Jumpa di lokasi, let's go. Sini ya? Depan ni ya? Aku ada tersempit lah tu. Tu dah ada towi? Oh, belah kanan ni kot? Selalu ni. Oh, ada perempuan lagi dalam tu. Oh, masih ada orang dalam tu. Ada orang lagi dalam tu. Tapi dia tengah trauma kot. Timbul strength. Laluan. Oh, ada ambulans belakang, okey. Kereta siapa tu bang? Kereta siapa? Dah ada? Kereta daripada sana. Jadi masuk ke jalan ni. Oh ya ke? Minta jalan dah ni. Oh nah. Dia minta jalan. Oh ya. Kaki sakit juga. Tiga pun sakit. Dan tadi nak nampak Ke sana. Ada sakit tak? Pergi kerja apa? Boleh bangun sini tak? Boleh tak? Boleh ke? Barang-barang tu bagi pegang tak? Bagi pegang. Pelan-pelan. Semua dah ambil puan? Laptop. Ambil laptop. Letak dalam bilik ni. Selain daripada tu ada yang penting lagi puan? Tak ada lah Tak dalam tu ya. Oh tu baik duit dia nanti dia pegang. 2, 3. Alright guys, so mangsa berjaya. Gerah. Ini dia, mata dia.
Okay guys, so alhamdulillah mangsa berjaya dikeluarkan. Tak tersepit pun. Cuma dari apa yang dikatakan oleh ambulans tadi, KKM tadi, dia kata mungkin mangsa dia punya belakang ni ada cedera sikit lah di bahagian belakang. Kita doakan supaya mangsa selamat dan sihat seperti biasa. So kat sini Jan nak nasihat sikit lah. So korang kat luar sana kalau hujan-hujan ni kan, kena hati-hati memandu kan. Tapi itulah jalan sekarang ni, sekarang kita berhati-hati pun tetap kena juga kan. Apa pun jaga keselamatan, ingat orang tersayang. So macam biasa, sekali like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Coloreng. Jumpa lagi video akan datang. Bye, assalamualaikum. Itu lah. Oh gitu. Okay, lepas ni